40 juta ringgit untuk keluarga Pastor Khor dan Amri yang hilang pada 2017 dan 2016. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 5 November 2025 memerintahkan Kerajaan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM membayar ganti rugi 37 juta ringgit kepada keluarga Padri Khor yang dipercayai diculik pada 2017. Mahkamah juga mengarahkan bayaran 3 juta ringgit kepada keluarga Cik Amri Cik Mat yang hilang pada 2016. Pastor Khor dikaitkan dengan tuduhan menukar agama beberapa orang Islam di ibu kota dan Amri pula dikatakan seorang aktivis puak Syiah. Dalam kes Khor, Hakim Su Tiang Ju memutuskan satu atau lebih defendant yang terdiri daripada pegawai polis berkhidmat dan bekas pegawai terbabit dalam penculikan Raymond Khor dan bertindak mengikut satu arahan 8 tahun lalu. Mahkamah mendapati kehilangan Khor dilakukan secara terancang, terkoordinasi dan bukan serangan rambang. Berdasarkan bukti rakaman kamera lita tertutup CCTV dan keterangan saksi yang menunjukkan sekurang-kurangnya 7 kenderaan dan beberapa individu bertopeng terbabit dalam penculikan tersebut. Su merumuskan modus operandi penculikan yang pantas dan tersusun, termasuk kegagalan pihak polis mendedahkan pemilikan kenderaan Toyota Vios berwarna emas yang digunakan, jelas menunjukkan berlakunya konspirasi di kalangan pegawai berkuasa. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam pada April 2019 membuat kesimpulan bahawa polis cawangan khas bertanggungjawab terhadap kehilangan secara paksa membabitkan aktivis sosial Amri Cik Mat dan Pastor Raymond Khor Keng Ju. Suhakam di bawah kawalan kerajaan. Jabatan Peguam Negara memfailkan notis rayuan semalam, bermakna kes akan dibicarakan di Mahkamah Rayuan. Kenapa mereka diculik dan besar kemungkinan dibunuh? Sedikit latar belakang kes. Harapan Komuniti, kumpulan NGO di bawah penyeliaan Pastor Khor, telah menganjurkan malam makan malam kesyukuran dan pengumpulan dana di Dream Center Hall di Gereja Methodist Damansara Utama DUMC Petaling Jaya pada 2011. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyerbu majlis tersebut kerana beberapa individu beragama Islam yang hadir di majlis tersebut. Menteri Hal Ehwal Agama pada masa itu, Jamil Khair Baharu, mengesahkan yang JAKIM sedang menyiasat harapan komuniti mengenai isu percubaan penukaran agama di kalangan orang Islam. Untuk tahun-tahun seterusnya sehingga Pastor Khor hilang, dia dan keluarganya sering ditahan dan dipersoalkan oleh pegawai-pegawai cawangan khas PDRM. Manakala Amri adalah pengasas pertubuhan NGO Perlis, Hope, yang didakwa membuat kerja mengembangkan kepercayaan Syiah di Perlis. Mufti Perlis pada masa itu, Muhammad Asri bin Zainul Abidin, pada 2018 menyangkal kenyataan Nur Hayati Arifin, isteri Amri, yang Perlis Hope tidak menyebarkan kepercayaan Syiah. Pada masa itu, Asri upload gambar dari serbuan ke atas pejabat Perlis Hope yang menunjukkan imej dan kalimah yang sinonim dengan mazhab Syiah, seperti kain pemidang bertulis Ya Hussein, cucu Nabi Muhammad dan imam ketiga Syiah, buku tentang Karbala dan turba ataupun batu Karbala yang digunakan sesetengah penganut Syiah ketika sembahyang. Pendek kata, kehilangan Pastor Khor dan Amri pasti ada kaitan dengan aktivisme Kristian dan Syiah masing-masing. Dan kerja yang mereka lakukan akhirnya membawa kepada penculikan mereka dan mungkin kematian mereka.
Menarik menunggu apakah hujah-hujah yang akan disediakan oleh Peguam Negara di Mahkamah Rayuan dan pada masa yang sama menunggu pendirian Kerajaan Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini. Sayap pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu memanggil keputusan mahkamah satu sejarah hitam untuk negara Malaysia. Pengarah Jabatan Komunikasi dan Media Baru Armada, Naim Brundage, memberitahu Malaysia Gazette keputusan mahkamah mengesahkan penglibatan langsung kerajaan dalam penculikan warganya sendiri. Kali pertama dalam sejarah Malaysia. Penculikan Ko dan Amri berlaku sewaktu pentadbiran kerajaan Najib Razak.